Ku mengharapkan Ramadan. Nampak? Aku dah opening dah. Banyak aku tengah puasa ni. Aku tengah puasa ni. Muka penat. Muka penat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Borak Popcorn, di mana kita nak borak-borak pasal filem, drama, sama ada luar dan dalam negara. Dalam negara. Alhamdulillah Ya, betul. Kembali lagi kita. Kembali bertiga. Selama kita asyik berdua saja. Okey, apa yang berlaku sebenarnya pada minggu yang lalu? Berat mata Ataupun memandang. episod yang lalu? Berat lagi bahu memikul. Dua orang. Mula-mula aku ingat dua orang tu okey. Dua orang tu okey. Aku mula Dia ingat sebenarnya memang dua orang tu. tu just nice kan. Macam dalam perancangan awal kita dulu, dua orang tak cukup. Dua orang, satu orang je, tak payah lebih-lebih. Kita punya perancangan awal. Oh, tak boleh. Tak boleh. Dia Sebut. sebenarnya Tak kena boleh? bertiga. Kena bertiga Sebab kita bukan orang yang profesional nak bercakap. Betul. Dan jangan cakap macam tu. Ah. Jangan cakap aku profesional. Janganlah. Tak cakap. Tak, maksud Ali bila kita bertiga tu profesional. Oh, faham. Faham. Oh, dia punya aktif macam tak puasa kau. Kita ni berpuasa. Kalau perempuan keluar. tak ada. Saya puasa. Dia sahur sedap tadi. Makan banyak. Yes, Okay, pagi betul. tadi Dia kau tenaga. sahur apa? Aku macam biasa kurma dengan susu. Engkau ya? Kau Aku sahur apa ni? Aku sahur leftover malam masa buka puasa tu lah. Which is nasi dagang. Berat makanan kau. Nasi dagang cheese lah. Nasi dagang cheese. Ayam gepuk. Ayam gepuk for sahur, babe. Ayam gepuk for sahur. Ayam sahur. Ui, sahur makan berat je. Kau apa? Sahur kau? Sama lah. Kita orang mengamalkan sunnah. Ui. Kurma, susu cukup. Kalau Yang ada air zam-zam dengan air zam-zam lah. Subhanallah. Air zam-zam. Patutlah air lah kau tenaga. Nampak muka bersih kan. So bulan puasa ni kita nak cerita pasal apa? Yeah. Ada filem ke bulan puasa ni? sekejap. Masa aku tak ada, ada guest ke? Kita ada guest ke? Guess mana ada. Kata Tak berdua. ada. Dah Oh, kata berdua, berdua. Siapa yang ketiga? Bukan Sorry. jangan bagi- Kita ni lah cerita pasal lingkungan lah. Lingkungan. Oh, lingkungan yang kita tengok Yang tu. kita tengok. Okay. Faham. Kita recap. Engkau cerita pasal lingkungan. Ni ingat tak POV apa? kau apa? POV Pasal kau, lingkungan tu. komen kau. Cerita yang terlalu banyak CGI. Kalau nak tanya perspektif aku, banyak CGI. For me, dia banyak kau tiba-tiba Baru best kan? tiba-tiba Kita orang semalam tiba-tiba okey. Tiba-tiba. Okey. cerita pasal apa? Remind me again. Nampak tak? Harimau Jadian. Aku tak particular on that story sebabkan dia bukan bosan. Okay, hear me out. Okay, aku bukan kata Okay. cerita tu bosan. Tapi cerita tu dia macam mungkin tahap Malaysia belum sampai lagi untuk that kind of storyline. Okey. Tapi aku suka effort cerita tu. Sebab dia effort dia sangat tinggi dan diorang nak try untuk buat benda ni. Betul. Tapi korang dah tengok dah episod lalu, Adli dengan Zudi dah cakap dah kan. Mesti dah cakap cerita ni pasal apa. Betul. Cuma kalau tanya personal rating aku, out of 10 aku bagi 5. Oh. 5 5 per 10. 10. Oh, ingat 5 per 5. 5 per 10. 5 per 10. Storyline dia longgar. Banyak sebenarnya boleh buat. Okey. Untuk faham. that kind of movie, kau banyak benda kau boleh buat, banyak benda kau boleh olah. Sebab itu cerita tu berbentuk fantasi. Banyak Dia cerita. banyak yang Boleh. bukannya real punya storyline tau. So banyak benda kau boleh lagi fantasikan benda tu. Sayangnya dia terlalu technical sampai storyline dia a bit backward sikit. So faham setting dia ke belakang tapi tak Betul. semestinya lah. But itu adalah opinion aku. Opinion sekadar opinion. Anyone boleh bagi opinion juga. Betul, tak salah. Dan tak salah, tak ada salah, tak ada betul. Dia opinion Betul. je. Okay. Right. So disebabkan sekarang ni kita tengah berpuasa Betul. kan, tengah Aku dah keluarkan separuh tenaga aku kat limbungan tadi. Okay. Jadi aku rasa kita hari ni kita borak-borak lah pasal filem ke, drama ke Yes. yang berkaitan dengan bulan puasa, Dengan bulan puasa. atau yang kita terlintas kat dalam bila kita tengok tu kita flashback, aku bulan puasa ada tengok Akan cerita tengok ni. cerita tu. Faham? Kan? Okey, kita akan tengok. Sebelum tu kita layan dulu intro daripada Borak Popcorn. Let's go. Alright, kembali lagi kita dalam Borak Popcorn. Okey, so kita nak tanya
Aku nak tanya siapa kan? Kita borak je lah. Antara kan? Betul, kita-kita kita lah. Antara kita lah kan. Tak payah Okey. tanya lah. Kau keluarkan je lah opinion kau. Tengah baca. Okay, tengah baca. Alah, kau Tengah punya tengok skrip. kau punya skrip pun opening bila puasa. Kau janganlah bagi tahu kat sini nanti Bila orang tahu. puasa. Okay, Apa okay, yang- okay, okay, okay. Apa dia? Aku tak sempat nak buat skrip. Apa dia? Okey, jap. So sekarang ni kita nak tanya bila puasa ni, apa yang korang fikir? Apa yang korang terlintas bila bercerita pasal bulan Ramadan? Bazar Ramadan. Boleh tak kena mengena sikit dengan Boleh, borak boleh. popcorn? Boleh tak kena mengena Aku sikit kadang-kadang aku dengan... makan popcorn bila berbuka. Punya kau nak kena mengena kan? Nak kena kan? mengena. Ui, engkau? Maya? Of course lah. Bulan puasa ni tak banyak benda yang kita boleh buat selain daripada ibadah. So aku rasa movie lah, drama yang kita boleh movie, layan. drama. Sekadar 1-2 episod untuk memenuhi hari itu. Kalau macam contoh balik kerja 5:30, balik kerja tu of course kita akan pergi bazar, Betul. cari makanan, buka puasa. So right after buka puasa, of course lah kita tarawih kan. Betul. So after tarawih Moreh tu ada sikit lah masa. So macam aku akan tengok satu movie. Ataupun sebab aku memang suka movie dengan drama. So macam kalau cerita Korea tu 1-2 episod, lepas tu tidur. Singgus tu Tak ada next macam day. kemas rumah dulu, apa planning untuk sahur, tak ada. Memang movie aje lah. Ada Grab. Sambil-sambil lah. Macam aku TV lah. Oh, TV lah. Aku pun TV Bulan- lah, of course. Kalau hari biasa, bulan biasa, kurang sikit tengok TV. Okay. Tapi bila time bulan Ramadan ni, Betul. TV tu kena on. Kena tengok TV. Kena Kau tengok baru Yeah. rasa macam itu bulan Rasa Ramadan. bulan puasa. Yes. Betul. Betul. Dengan Especially iklan-iklan, nak rasa puasa, nak dengar apa azan. semua kan. Lebih lagi time Oh, pukul pukul 7. Yes. Wajib buat bukan. TV. Actually pukul 6:30 onwards kita dah start Dah buka start tengok TV. TV. Buka Tapi TV. kita tak tengok TV pun. Betul. TV tu on je. TV tu on je. Betul. Lepas tu aku ingat kalau pukul 7 kita tak tengok pun drama yang ada dekat TV tu. Kita Betul. buka puasa. Betul, Tapi betul. bila episod 11 onwards, orang tanya cerita ni pasal apa? Kita boleh cerita daripada mula. Sebab Betul. kau dengar je. Kau dengar je. Kau makan kau dengar je. Sebab kita nak ada vibe TV tu Betul. kan. Sebab kita dah mungkin 90s kot. Betul. Dah biasa. dah biasa Memang dari dengan- dulu. Sampai sekarang TV masih lagi bagi kat kita. Aku- Antara drama yang korang layan, drama yang dekat TV. Okay, channel mana? RTM ataupun TV3 ataupun Astro. Astro biasanya lah. Pukul 7 ada rancangan kita. Mak ajar masak, anak ajar masak, rasa punya show. Betul. Tapi aku tak tengok rancangan. Betul lah. Aku paling tidak pun RTM lah kot. Kenapa kita nak buka puasa, nak makan, kita kena tengok orang memasak? What's wrong with our company? Kau tengok time pukul 7. Pukul 7 tu kau dah ready masak. Takkan Betul. tiba-tiba Kenapa aku nak kena tengok apa Ikmal Amri masak? No. It's okay, never mind. It's okay. Ikmal boleh masak lain kali. Okay, sebelum kita go through benda tu, menarik lah. Cerita tu menarik. Best cerita tu. Tapi sekarang ni aku nak tanya Okay. kau, filem yang trend in buat masa sekarang. Sebab dia kaki tengok kan. betul. Okay, aku rasa baru release hari tu. Masa kita shooting ni a bit early lah juga. Kita nak bagi tahu ke? Bagi Sebab tahu. kita bila kita punya release yang ni? Release ni. Bulan puasa Lepas raya. Okay, tak apalah aku Awal-awal tukar-tukar puasa. sikit okay. Awal Okay. puasa. Hujung bulan ni. Baru-baru ni, I think taklah baru sangat. Dalam beberapa minggu lepas, aku tengok movie. Aku kan dekat TikTok kan review movie kan. Okay, betul. So, diorang panggil aku untuk... Dia nak bagi tahu kau influencer lah kat sini. Aku Okay. review, aku tengok movie Dark Nuns. Tak nice. Gelap dan juga Nun. Sister Nun. Sister. Paderi. Nuns, okay. Dark Nuns ni Song Hye Kyo yang berlakon. Oh, ni cerita Korea lah. Cerita Korea. Ui. Okay, gabungan. Korang tahu kan Korea, pernah tengok Exhuma tak? Exhuma cerita Korea. Cerita pasal traditional bomoh Korea. Dan gabungan dalam cerita Exhuma tu, gabungan bomoh Korea dan juga Feng Shui Chinese. Oh, okay. Itu cerita tu. Cerita ni dia gabungkan bomoh Korea dengan Kristian punya pemahaman. Cerita pasal exorcism. Okay. Ui, kegemaran kau ni. Cuma exorcism kali ni, disclaimer, aku pun ada bagi tahu dekat aku punya review, tak ada tebang-tebang.
Maksudnya bomoh kan suka kan holy water dia baling. Okay. Sekali member naik tengah kat tinggi kan. Berjalan atas dinding. Betul. Berjalan atas dinding kan. Okay, cerita ni tak ada. Cerita ni macam mengikut piawaian spek untuk melakukan ritual bomoh-bomoh ni. Diikat tangan, Oh, faham. kaki ikat, tangan ikat. Lepas tu dia punya salib ada few of salib. And then dia baca doa. Lepas tu dia tampal, setan tak nak keluar. Setan tu tak nak keluar. Okay, Nan ni ada 2 orang Nan. Satu adalah Song Hye Kyo lah, yang berlakon cerita Full House dulu. Satu lagi cerita Full House. Satu lagi adalah satu perempuan pelakon, Vincenzo, kalau korang pernah tengok heroine cerita tu. Shin Hyo Bin, apa tak nama dia? Shin Hyo Bin tak ingat. Okay, whatever. Lepas tu aku tak ingat nama dia, lagi seorang ni. Lepas tu diorang berdua ni nuns, diorang ni patutnya ada diskriminasi sikit dekat dalam kalangan church pun ada diskriminasi. Perempuan tak boleh buat eksorsis. Hanya paderi sahaja. Tapi paderi ni kata you boleh buat, boleh buat exorcism ni, you boleh buat, tapi dengan syarat dia adalah pintu belakang. Dia bukan official, dia unofficial. If anything happen dekat budak lelaki ni, kita orang takkan tanggung. Okay, faham. So dia ni buat tengah malam, dia buat dengan budak perempuan ni. Tapi dia tahu Korea punya traditional punya bomoh pun ada kekuatan dia. Dan benda tu Kristian tak boleh nak percaya, bukan tak boleh percaya, diorang tak berlainan fahaman. Berlainan fahaman. So Kristian tak ambil apa yang bomoh Korea buat. Yalah, macam kita lah, kita tak percaya pada bomoh kan. Betul. So tapi Nan ni, Song Hye Kyo ni, dia gabungkan juga. Dia gabungkan traditional Korea dan juga Kristian untuk keluarkan setan tu. Disebabkan setan tu susah nak keluar. Setan tu diorang macam ni. Okay, kita punya standard lah. Kita pun kalau bagi tahu dekat kalau kita buat nak keluarkan jin daripada badan pun kita akan tanya nama kau siapa. So pendekatannya diorang nak tahu nama setan ni je. Lepas tu baru boleh keluarkan setan ni. Setan tu, scene nak exorcism tu, setan tu nak bagi tahu nama je lebih kurang dalam setengah jam punya scene. Kau tengok, kau penat, kau boleh siap cakap dekat screen, dekat wayang tu, tolonglah bagi tahu je nama kau. Sebab kan dah penat. Dia tak nak bagi tahu. Ending dia korang boleh layan lah. Mungkin lepas aku cerita ni, mungkin lepas ni dah keluar dekat mana-mana platform OTT ke apa ke. Korang boleh layan lah cerita ni. The Dark Nuns. Kalau kita tengok pemahaman agama-agama yang berbeza lah. Senang cerita. Dan aku salute sebabkan cerita ni mampu untuk membawa pemahaman Korea traditional bomoh dan juga Christian in one frame. Which is diorang memang suka buat macam ni pun. Korea kan. Okay. Sebab bagi aku kalau aku menarik bila dengar tu yang bomoh. Betul. Bomoh Korea, sebab aku tak pernah tengok bomoh Korea rupa dia macam mana kan. Ni kan. Cara perubatan diorang. Cara perubatan dia semua kan. Tahap seram tak seram. Jump scare lah. Tak, jump scare pun tak ada hantu sangat. First time aku tengok cerita tu aku macam fokus. Aku macam tengok Emily Exorcism Emily. Mana ada hantu sangat pun. Dia macam more kepada orang yang kena rasuk. Orang yang kena rasuk tu je. So boleh layan Dark Nuns ataupun aku rasa by now dah ada keluar dekat OTT platform yang illegal ataupun illegal, belasah je lah. Janji kau tengok. Betul. Engkau kat sini tujuannya nak bagi tahu tengok di platform yang betul. Oh, iya ke? Kita nak sokong alah, industri. tengok je lah. Kalau dah ada yang haram, illegal. Aku tak sangka duk influencer tau. Influencer memberitahu. Telegram lambat lah. Statement pada Maya tadi personal daripada dia, tak ada kena-mena dengan Borak Popcorn. Kita orang Netflix, kita orang bayar. Original. So kita subscribe, view, betul. Subscribe. Aku rasa dalam ramai yang subscribe OTT platform original antara kita bertiga, aku seorang je tau. Kau dah banyak sangat. Kita orang ambil satu saja. Cukup lah. Okay. View lain, apa lain. Habis tu dah pening. Tak, pasal dia nak bayar. Okay, sambung. So kita back balik cerita pasal bulan Ramadan punya cerita ni. Yes, yang TV1, TV3 tadi. Betul. So kalau macam aku, of course aku akan tengok TV. Aku suka tengok TV1. Dan nak azan aku convert ke TV3. Kau lebih suka azan TV3 daripada TV1 ke? Dia nampak macam nostalgia sikit lah. Hear Me Out, YB,
Fahmi Fazil. Uh, Apa? Kau nak buat apa? Nak suruh upgrade RTM? ada orang tak suka azan RTM. Bukan tak suka. Sebab yang itu Adli pada tak suka azan RTM. dia TV3 ni lain sikit. Dah tu template aku daripada kecil. Tapi tiga-tiga dah buka azan baru. Dah tukar azan baru. tukar Tu aku perasan tak tahulah mood Tapi macam azan mana kan. Astro dark last year. Dia macam dark sikit. Dia macam gelap sikit kan. Kan. So macam kau selalu tengok bulan Ramadan, apa yang kau movie ataupun drama yang kau rasa kau Layan. jadikan benda tu flashback balik? Macam aku biasa kalau untuk Ramadan aku lebih banyak tengok TV show lah. Yes. Ya. Satu je RTM ketuk-ketuk Ramadan. Untuk Ramadan kalau TV3 yang wajib Jejak Rasul lah. Jejak Rasul betul. Betul. Kalau drama contoh aku yang ingat yang kalau Jejak Rasul memang daripada kecil kita tengok sampai sekarang. Tak tahu tahun ni ada. Kalau ada adalah kan. Lepas tu kalau satu series yang aku takkan lupa dekat TV3 dari Ramadan Rafiq. pukul berapa dari Sebulan berpuasa. Petang kan? Petang kau buat pagi. Awak rasa petang pagi dulu. 4-5 petang macam tu kan. Dari Ramadan Rafiq. Sebab aku ingat masa kecil kita dah memang ada aturan pukul 4 Betul. berapa, Nak pukul tengok 5 show apa apa. Betul. So penuh Tapi sampai aku rasa dulu buka. lagi okey lah zaman dulu. Sebab macam kau dah tahu lah pukul berapa kau akan tengok RTM. Betul. Pukul berapa kau tengok RTM 1, pukul berapa kau tengok RTM 2, lepas tu kau tengok TV3, lepas tu kau tengok kalau ada Astro kau tengok Astro. Betul. Kalau ada Mega TV kau tengok Mega TV. Mega TV. Oh zaman kau tak sempat zaman kau dah. What the F is Mega TV? Mega TV apa? Dia macam Astro juga tapi dia pakai antena kat kabel punya channel lah Mega TV dulu. Dalam tu Okay, cerita dalam tu cerita apa? negara mana? Banyak aku dah lupa show-show dari mana. Ada Tapi dia translation macam- bahasa Melayu ke tak ada? Memang base kat Malaysia lah. Mega TV zaman tu. Sebelum aku rasa sebelum Astro lagi Mega TV. Under Media Prima, under Bukan. Dia memang private RTM? punya. Dia private. kabel punya channel lah. Okay, Kan macam kalau kita kat US kan banyak kabel punya channel lah. Dia macam tu lah kabel punya channel lah. Oh. Sebab What kalau happened hujan- cable channel kat Malaysia tak ada dah? Dah tak ada lah. Mega tak TV boleh tu survive, pun tahun 90-an je aku ingat. Tahun 2000 apa semua dah tak ada lah. Patutlah tak jumpa. Kita orang tahun 2000. Baru lahir. Baru mak bapak kita bagi tengok TV. Baru apa yang ni TV. Sebab tu kita Singapura kecil-kecil lah. je. Tak Okay, cakap. kau Maya? Tak cakap. Apa yang kau rasa satu cerita tu flashback untuk kau? 7 hari mencintaiku. Season 1, Season 2, Season 3. Lepas tu special raya. Season raya. Dahsyat. Banyak. 7 hari mencintai. Apa ni? 7 hari? Kau, mencintai. aku, kau, dia dan aku. Kau, dia, aku dan dia. That one is RTM. Lepas tu Siti Elizad berlakon tu cerita apa Lah, nampak? Aku Kau, drama aku Melayu dan dia. pukul 7. Kau RTM elaborate lah Siti cerita Elizad apa. tu. Mana Oh, orang okay. nak tahu? Apa dia? Siti Elizad tu RTM kan? Siti Elizad RTM. Tak, kalau kau tak tahu. Kamal Adli pun ada dengan Nelly Dia. Tapi Betul. tu lama way back then. Aku tak ingat dah nama cerita tu apa. Itu RTM. Oh my god. Aku hantu pukul 7. Aku Drama hantu pukul drama 7. pukul 7. Drama pukul 7. Boleh tanya aku lah. Wikipedia. Okay, kau pick satu cerita. Lepas tu kau elaborate kan? 7 hari mencintaiku. Cerita pasal? Huzairi. And Mia Adriana. Oh my god, Siti Salihah is so pretty. Cerita konflik pasal dua orang yang lain kehidupan kena kahwin paksa. Signature dia aku suka. Dia punya bukan mas kahwin bukan mas kahwin. Simbol ni batai semayang dia rantai. So Siti Salihah pakai rantai tu je, cantik lah. And then Huzairi ni doktor. Season 1 blow, hit gila dekat TV3. Ni yang dia yang kepala angin ke? Sorry? Dia seorang yang kepala angin ke? Bukan Siti Salihah. Huzairi. Bukan, tu cerita lain. Oh, tu cerita lain. Tu cerita lain. Tu cerita lain. Okay. Yang ni dia baik, dia green flag gila babi. Dia green flag gila. Oh, okay. Dia baik. Diko je bini dia cakap. Season 1 and then cerita tu blow, hit kat TV3, masuk season 2. Betul. Season 2 is bulan puasa next year. Is it bulan puasa ke yang first season tu? Yang second season dah bulan puasa. First season aku tak sure. First season bukan.
Third season pun bulan puasa. Aku mengharapkan 7 Hari Mencintaiku tu dia annually tau. Maksudnya macam every year bulan puasa 30 hari tolonglah sajikan kami. Plot yang ulang-ulang pun okey je. Aku pernah cakap dengan Mak Leha tau. Macam dia ada datang shooting kat office kita kan. Aku cakap, boleh tak kalau I nak 7 Hari Mencintaiku tu macam annually. Macam every bulan puasa je mesti ada. Ulang je lah plot. Sama Ya, kat macam cerita tu. apa Ahmad Hakim dengan tu kat TV3 kat dulu. Yang tu pun siap ada special yang untuk masa malam raya pun dia drama, lepas tu drama series. Aku rasa sepanjang Ramadan ke ataupun sebelum Ramadan. Lepas tu yang masa malam raya tu pun dia buat balik special episode untuk malam raya. Ahmad Hakim dengan Zara McWilson kot. Oh, saya ada. Aku ada pernah tengok. Astro tapi tak ke? ingat. TV3. Yang tu tak yang ingat. Oh, okay. drama tu pun pecah agak untuk aku rasa yang tu start TV3 buat drama Pukul 7. yang series punya drama tapi ada special raya punya. Faham. Oh, lepas tu kau dah tak payah cakap lah. Berpenuh Semua dah. macam tu dah. Betul. 7 Hari Mencintaiku raya. Tak ada. Mencintaiku tak ada raya. Macam-macam lah Di? cerita raya. Engkau ada apa-apa tak? Kau cerita macam ha? kau pula. Aku tadi dia dari Ramadan Rafiq. Sebab macam aku tak ada. Jadi tu aku tanya korang je. Faham? Sebab kalau Okay, aku ada, Adli. Satu lah. Aku ada. Banyak pun tak apa. Kalisha. Pernah tengok? Cerita apa sial Kalisha? Oh, Astagfirullahalazim. Aku ulang balik. Kat tolong itu. Cerita apa weh? Cerita apa Kalisha? Kalisha, kau tak pernah dengar dia budak sekarang ni dia jadi dancer dah budak tu. Siapa nama dia? Dia peranan sebagai dia cerita budak-budak. Okey. Dia selalu dia trademarkkan diri dia Haji Mustafa. Tak pernah tengok Astro. Tak pernah. Pukul berapa ni? Astro. Aku tak tahu, aku tak ingat pukul apa, tapi aku selalu akan tengok Waktu Ramadan juga. waktu Ramadan lepas sahur. Lepas sahur tu dah lepas sahur ulangan lah. Tak tahu nak tengok apa, aku akan tengok tu sebelum aku sambung tidur balik. So memang best cerita dia pasal budak-budak. Banyak lah ada konflik. Dia duduk kat asrama tak silap aku. Memang cerita tu legend dulu lah, Kalisha. And then cerita apa lagi? Nur. Drama Nur. Nur Isnin lah. Isnin. Hari Isnin. 10 Memang lah. malam. Tapi dia bukan bulan puasa. Salah. Salah. Itu Nur. Itu Nur Kasih. Itu Ni cerita Nur. Ni Nur yang Syafiq Khail Syafiq Khail dengan Amira. Aku yang Remisa. tu Nur Kasih. Kau salah sebut. Lama aku throwback jauh sangat. Sorry. cerita Nur pun. Tapi Nur Kasih tu pun ada satu time tu pun dia ulang juga waktu Ramadan. Betul. Betul. Sebab waktu sahur best nak tengok benda-benda tu semua. Betul. Okay, Nur ada Syafiq Khail, ada Amira Rosli. Dekat Amira dalam Rosli. screen nama dia Amira Rosli, dekat real life nama dia Maya. Oi. Dahsyat. Semua benda dia nak Kita kait kawan dengan dia. dengan artis lah. Eh, Aku ingat kawan dengan influencer je. kawan dengan artis. Okay, sama. Next, kalau dalam kepala otak aku, throwback kacang. Kau ajar kacang. Kacang. Kalau kacang, lebih baik aku sebut je Siti Sife. Itu lama. ALONG. 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 Itu tengah hari. Oh, tengah hari. Tengah hari Siti Sife. Baru kita tahu. Dan dalam Along tu, Beto. Betul Kushairi. Alright, so Handsome-nya macam kau Beto. cakap tadi, Upin Ipin Ramadan Raya. Upin baru suka tengok kat. Bila time Ramadan dia akan keluar episod Ramadan dengan Raya. Oh ya? Tu lagi best sebab aku kalau kata Upin Ipin aku suka sebab aku feel dia punya suasana kampung tu, Kan, permainan kita dia feel. tu. Ya. Rasa Merindui kita main lah, juga. merindui. Betul. Momen kat kampung dia tu. Momen dekat kampung. Okey, baik, kita dah borak pasal throwback drama. Drama Ramadan, program-program waktu Ramadan yang betul. Memang best. Betul. Aku harap memori tu ada kat anak-anak kita nanti. Betul. Jap, anak-anak kita. Tak payahlah sampai online pun nak bagi On tahu screen semua pun orang tahu on semua screen benda pun kan. tahu. Tak payah. Tak, benda ni promotion, marketing. Dia macam ni. Aku dah ada. Semua Azim dah lah. Dah tu. Apa? Okay. Aku berharapkan tahun ni pun lebih banyak program-program Betul. waktu Ramadan lah. Betul. Kat dalam TV lah, sebab Sebab kita- TV lah. Sebab dah beberapa tahun kebelakangan ni aku rasa agak kurang program-program yang Betul-betul. ataupun drama-drama yang best untuk Aku Ramadan lah. pelik sebenarnya. Kenapa bulan puasa sekarang ni macam sama ada orang tak tengok. Okay, for example, Astro sekarang ni tengah promote Dia Imamku.
Okay. Dia imamku ni macam dia by Siti Rosmizah. Aku tak tahu kenapa aku promote kat sini, tapi tak apalah, Astro kan kita partly. Ni siapa pelakon? Kamal Adli Kamal Adli dengan Siti Salihah. Betul. Okay. So Siti Salihah, macam tadi kita dah cerita pasal Siti Salihah dekat 7 Hari Mencintaiku kan. Betul. So dekat drama TV3 tu dia dah macam wow gila. Betul. So Siti Salihah pun dah lama gila tak berlakon. Betul. Kamal Adli pun dah lama tak berlakon. So bila diorang buat comeback ni, macam orang menunggu-nunggu. Satu. Tapi dia slot mega drama. Mega drama adalah pukul 10 malam. 10 malam mega drama. So habis tarawih, orang balik dan layan. Betul. So dia tak ada vibe pukul 7. Betul. Dia tak ada vibe pukul 7, tak ada vibe pukul 5.30, pukul 6 tak ada. Betul. Which is TV3, Media Prima dengan RTM, kita tak tahu lagi cerita apa kan. Sekarang So TV3 cerita apa pukul 7 tak tahu kan. Tak tahu. Tengah tak famous lah tu. Tengah tak ada ni lagi. Tujuh pun tak. Tak in, kita mengharapkan back balik lah kot. Betul, zaman tu. Betul, back balik. Aku tak faham kenapa drama Malaysia tiba-tiba macam turn off. Sendu sikit sekarang ni. Sendu sikit. Dia macam terlalu Astro. Macam Astro je yang tinggi. Yang keluar drama. Betul. Macam Astro je ke yang buat kerja? Banyak banyak trending, banyak yang trending banyak ke Astro lah. TV3 tak ada orang sebut lagi. Belum ada. Satu yang aku tahu, TV3, Akasia, dia suka sekarang ni. Okay, kalau korang perasan daripada dulu lagi, behaviour diorang suka ambil pelakon baru. Betul. Betul. Pelakon baru je kat Akasia. Pelakon baru je dekat Akasia. Aku tak tahu dia nak jual macam tu. Masalahnya sekarang ni, diorang nak jual pelakon baru tapi tak kena. Macam aku suka tengok drama Melayu. So macam kalau aku tak tahu drama Melayu pukul 7 TV3 tu cerita apa, means betul. Kita akan tengok. Tak tahu kewujudan ni kan. Kita depends pada orang tua ke apa benda. Kalau ada orang tua kat kedai-kedai berkopi bercakap benda tu, maksudnya benda tu viral lah. Benda tu viral. Ada masalah benda ni tak ada. Even dekat TikTok pun tak lalu. Betul. Tapi apa, dia imamku kan. Dia imamku. Aku puji marketing dia. Sebab dekat Soka, bila kau nak buka channel yang kau nak tengok tu, akan keluar dulu iklan dia sikit. Oh ya? Tapi boleh skip lah. Boleh skip Promo dia. lah, promo Macam lah. logo jugalah dia akan keluar tu. promo. Okey, baik. Dia Tapi imamku. marketing Not bad dia lah. memang ni lah. Sebab nampak macam menarik lah cerita tu. Siti Rosmizah kan? Betul. Siti Rosmizah penulis novel yang bagus. Betul. Okay. Then aku harap juga TV3 ke mana-mana stesen yang ada talk show malam selepas tarawih. Mana aku ada suka dah. ni. Tu tak ada. AC dulu ada kan? Betul. So kau tak ada kau punya sepanjang Ramadan tu itinerary kau tak cukup tau, macam lompong. Sebab kau nak kena tengok TV juga. Betul. Lepas tarawih tak tahu nak tengok apa. Balik-balik kau akan buka Netflix balik ataupun Sebab macam bila program TV. TV, bila kau mengemas kau okey untuk buka. Betul. Macam bila kau buka filem sambil kau nak mengemas rumah, kau tak boleh, kau nak kena Betul, fokus kat filem. kena fokus. Kan? So benda tu yang bagi aku macam dia lompong kat dalam harian aku masa lepas tarawih. Sekarang aku rasa sekarang pun dekat nak buka pun tak ada dah vibe macam dulu lah. Ke kita dah makin tua lah. Aku pun tak tahu. Yang pastinya sekarang ni, sebab tu awal tadi aku cakap, lepas dia tarawih macam aku terus macam buka Netflix. Sebab dia dah ke arah-arah itu. Aku tak tahu lah OTT punya platform yang makin mendonia ke, ataupun TV yang dah tak nak work hard ke. Itu kita tak tahu. Antara tradisional dengan new media ni. Sebab kita tahu. aku pun akan buat macam itu. Maksudnya lepas puasa aku akan buka Netflix. Lepas tarawih aku akan buka Netflix semua. Tapi dia macam kau ada rasa kurang kat situ. Sebab dia tak macam dulu tau. Kita dah tahu lepas ni pukul 9 ada apa. Pukul 10 ada apa. Kita dah susun benda tu. Dia macam dulu masa zaman awal dalam 2000-an apa semua tu pun. Macam kalau dulu, kalau TV3 slot Samarinda. Oh, betul. 10 Ramadan mesti semua cerita yang memang betul. Sepanjang Ramadan tu kan. So kau tahu apa benda yang kau nak akan tengok. Betul. Harap tahun ni ada lah. Itu sembang sahur pula. Woi, sembang sahur tu yang aku suka. Sembang sahur, lepas tu malam raya. Budak-budak TV kita tak nak balik. Tak nak balik beraya. Semua duduk dekat studio tu. Aku tengok. Kita cerita raya-raya lah. Okay, kita cerita raya lah. Kita cerita raya. Okay, kalau nak puasa, mesti kita akan terfikir satu benda ni. Apa dia? Apa tu? Iklan raya. Iklan raya. Iklan raya. Bagi aku iklan raya daripada Yasmin Ahmad itu memang Petronas memang best. So kita nak tahu prediction kita. Kalau iklan raya Petronas, yang mana yang akan selalu kau ingat? Dalam kepala otak aku satu je. Yang
pasal adik-beradik ramai. Oh, lembu seekor. Lembu kau ambil limpa, ambil ni, yang ambil cari ni. kan. Itu Last sekali bawa balik lembu seekor kan. Betul. Habis tu yang arwah Ni, ombak jahat. Satu je. Dia pula. aku ada lagi. Okey. Kalau aku sebenarnya iklan yang sama kat. Okay. Tapi ada satu iklan yang aku rasa aku suka daripada iklan tu semua dia sebab dia tak banyak dialog sangat apa ombak jahat. Yang bapak dia nelayan. Bapak nelayan. Oh, so budak kecil tu okey, kalau okey, dia okey. tengok ombak jahat kan dia marah ombak sebab bapak dia tak balik lagi kan. Engkau? Burung apa? Oh, Burung apa? Burung Murai. murai. Dengan yang bapak dia. Oh, yang itu aku menangis. First time aku tengok aku menangis. Bapak dia. Yang dia kata, ayah ni. Oh, lepas tu yang anak dia buat main yang masa ni kan. Lepas tu kalau mak bapak dia tua nanti dia nak hantar orang tua kat. Mak nangis Ji. Mak nangis Ji. Gugu. Every time tengok iklan tu. Menangis. Benda tu kalau dia bagi kesan kepada kita tau. Betul. Dia punya message dia tu sangat kuat. Engkau buat kat bapak engkau macam itu, Kau dapat balik. Kau dapat balik. Sebab macam kita sebagai bapa kan dah ada Betul. anak pun dia, apa Betul. yang kau buat tu mencerminkan apa anak kau Betul, akan betul, buat ni kan. betul. And another one. Ikan di laut. Raju. Super joke. Super Joe. Super Joe. So Iklan iklan. raya ke iklan Merdeka? Ha. Aku kena ingat tu. Betul. Kan? Itu iklan Merdeka lah. Salah ke Ji? Ni dengan arwah Adibano tu yang jadi Perdana Menteri. Balik kampung. Bawa balik dari London. Berapa lama pergi London? Seminggu tu kan. Oh Cakap ya ada slide ya. tu. Sekejap aku rasa tu yang tu Brad Act TV3 tau. Sebenarnya- Sebab masa tu banyak agak dia buat Brad Act TV3. Sebab dah banyak sangat tau. Dia melekat. Too much. Sebab Iklan yang Daripada memberi kalau kita cakap kesan pasal iklan raya kepada mesti arwah Ismail Ahmad kan. Betul. Kita kata ingat kan. Kalau yang moden punya ni aku suka TNB. Oh TNB TNB. punya. Yang- Aku tak tahu production apa, tapi aku setiap kali iklan dia aku dah nampak dah. Okay, production yang TNB ni yang buat. Sangat best. Dari segi dia punya shot dia. Betul. Semua kreatif gila. Betul? Zudi, apa ads yang kau paling suka sekali dalam banyak-banyak ads? Dekat ads raya. Raya. Panser. Itu video dah. No. Easy gelak. Easy gelak kau belakang. Janganlah pakai kita punya. Okay ke iklan raya tu? Kalau aku antara iklan raya aku suka, aku tak tahu, tapi aku lebih kepada iklan raya yang lama punya sebab dia tak aku sebenarnya personally aku tak suka sangat iklan raya yang tunjuk itu iklan raya. Faham? Okay, Sebab tu faham. macam aku suka tadi yang ombak jahat tu. Even though yang apa ni yang lembu tu aku tak silap aku tajuk dia janda anak 10 ke apa. Sebab Betul. kau tahu dia nak raya tapi kau tak nampak pun elemen-elemen raya tu sangat. Betul. Iklan raya aku paling suka ni. Berendu ibu. Aku suka berlakon dia. Tolong ambil. Ni. Ini adalah iklan raya Capitan. ini adalah iklan raya yang paling aku suka. Sebab dapat abang shooter. Pelakon dia. Okay. Iklan on raya top. menantu ibu ni adalah dibuat oleh Adli. Abang Audio Man terus elak nak tengok. Audio Man kita pun tak tahu orang pelakon. Abang Audio Man pun ada dalam ni tau. Jangan main-main tau. Abang Audio Man ada dalam ni. Okay, so ini adalah menantu ibu arahan Adli. Aku jadi Mamat Khalid Aku tak ambil pelakon yang top-top. Aku ambil orang yang sekeliling je. But pelakon. to be honest, aku suka sikit lah inside. Aku rasa orang-orang yang buat iklan raya ni effort dia sangat-sangat tinggi. Ini production. Betul. Sebab kita production house juga. And kita produce lebih kurang berapa? 4, 5, 6. Berapa bos? Kita produce video raya berapa bos? 5 dan sebab tu dengannya. Banyak benda kita belajar. Daripada Betul, first kita tak ada apa-apa. Betul.
Sampailah kita last year is the final one. Betul. Allahualam. Engkau dah lock tau. Kat sini kau dah lock lah. Final. Last year is sort of final one. Tapi Betul, tak tahulah betul. insyaAllah. Aku rasa banyak benda belajar. Engkau direct. Kau Betul. direct. Betul. Bos belakang pun direct. Direct. Aku asyik gosok baju je kat belakang. Itu yang kau belajar. No, aku belajar gosok baju tak? Kau ada? Selain daripada influencer, saya juga gosok baju di belakang untuk video-video raya. Video-video Selain raya. daripada tu, Maya juga kita punya stylist. Ah, Bagi up stylist. sikit lah stylist. Stylist lah. Up scare. Wah, aku suka. Ada one time tu easy. Wardrobe. Tengok baju. Lepas tu kan aku macam, nak tengok apa? Tengok apa? Tak ada apa-apa pun nak tengok. Lepas tu kan, aku macam jenguk sikit dekat cam. Okay, faham. Dekat cam ada nampak sikit lah. Ada sikit lah kekurangan ada kat baju. kekurangan. Lepas tu aku pun pergi betulkan. Lepas kan nanti aku kata kan, kalau aku betulkan benda tu pun sama tau. Takkan berbeza pun. Aku betulkan. Lepas tu easy. Thank you wardrobe. Lepas tu nanti aku cakap, mau tak buat apa-apa pun. Mau tak buat apa-apa dapat thank you So, sebenarnya banyak kita belajar dan kita dah tahu dia orang di sebalik penghasilan yang mantap macam itu mesti ada idea yang beberapa yang dah diolah. Betul. Dan juga dia orang nak lock tu macam mana. Kita berapa banyak idea yang kita throw. Betul. Kita nak lock, kita nak cantumkan tu susah sebenarnya. Sebab dalam sesuatu pasilan video tu, macam bila kita tengok, semua orang akan tahu satu video yang famous ni apa benda, orang akan kenal director dia je. Tapi Betul, sebenarnya betul. di sebalik tu, Betul, kerjasama semua pihak lah Betul. dalam menghasilkan sesuatu yang cantik tu lah. Dan one thing bila kau cakap pasal storyline tadi aku ingat lagi ada beberapa, ini side kita lah aku Betul, rasa betul. benda ni struggle dekat every single orang yang, because penonton, kita tahu kita nak buka YouTube bila masuk je minggu kedua, minggu ketiga. Betul. Kita buka YouTube, kita tahu, okay aku nak tengok iklan raya dia ni, aku nak Betul. tengok iklan raya Yes, dia ni, yes, aku nak yes, tengok iklan raya yes. ni. Weh, aku tak sabar nak tunggu plot apa dia nak cerita. So semua orang berlumba-lumba nak dapatkan cerita yang menyentuh. Betul. Kalau yang kelakar betul. Kelakar betul. Kalau yang menyentuh buat nangis, aku nak orang ni menangis. Betul. So aku faham betapa struggle-nya setiap production house ataupun setiap organisation yang nak buat video raya ni. Struggle-nya diorang nak perah kepala otak. Betul. Okay, dah lah kita nak kena kaitkan dengan apa yang jadi this year. Betul. Betul. Lepas tu kita pula nak kena fikir nak bagi orang menangis. Macam mana ni? Betul. Nak bagi orang gelak macam mana Nampak ni? lain daripada orang lain. Nak nampak lain daripada orang lain. Oh, teknik ni orang lain tak pakai, kita kena pakai. Betul. Oh, location ni orang lain tak pakai, kita kena pakai. Pening. Sebab Pening. kita pernah shooting yang belakang tengah buat video raya kan, ingat tak? Production lain tengah buat video raya. Kita pernah betul. shooting. Kat Laman Dayung. Nama Dayung masa tu. Kita shooting lain. Belakang tu orang tengah shooting shoot video raya. Untuk BSN. BSM ni video raya. Rumah belakang Laman Aku Dayung. tak Rumah belakang. belakang. Kot. Dah kau FMB, kau lupa? Tak, masa tu shoot apa? Tak Fontera. ada. Tak. Yeah. Fontera. Dia Wah, tak ada shoot lagi. Fontera tak ada. Tak ada lagi. Aku tak ada lagi. Sebab lepas tu aku shoot kat Lupa rumah lagi. tu untuk MH Last Sembang time. Ramadan Celebrity. Sembang. Aku tak Faham? wujud lagi Tak wujud lagi. Okay, faham? Nama Dayung lah, Ji. Nama Dayung lah. Rumah belakang. Okay. Okey, tak apa. Tapi itulah antara video-video raya, video-video raya yang menunggu. Tapi tahun ni Okey, kau tunggu video raya Apa yang kau apa? nantikan? Okey, kalau macam aku of course aku harap yang production TNB ni buat lagi filem raya sebab aku suka dia keluarkan culture orang yang nak beraya ni. Dia selalunya production, aku tak tahu production ni daripada mana ataupun pengarahan daripada mana, tapi aku suka dia visualkan tu, aku rasa in dalam tu. Macam iklan TNB, nampak iklan yang dia buat kuih tart ada. Aku suka look macam tu. Dan aku harap akan keluar lagi. Kita pun ada buat kuih tart tadi. Kita buat biskut. Kita buat biskut makmur. Biskut, tapi dia visualkan tu lain. Okay. Itu yang aku suka tengok karya-karya dia, dan aku tak sabar nak tengok TNB. Dan cerita aku harap ada tahun ni yang lawak-lawak of course. Aku memang suka yang lawak lah. lawak, yang kalau boleh pecah habis. Kalau kau Aku Petronas lah. Oh. Sebab saya tak langsung itu ada setiap tahun orang tunggu. ada soft spot sikit kat dalam diri. Syed nangis. Tengok Petronas punya iklan. Iklan She nak iklan menangis. Tapi iklan Petronas orang akan tunggu juga. Betul. Sebenarnya.
Sebab diorang bajet ada kot. Tu sedap tengok iklan tu. Betul. Engkau? Aku nak tengok iklan Astro. Oh, okay. Okay, aku rasa dalam 4-5 tahun ni Astro punya pun iklan mendunia juga dia punya video raya dia. Sebab dia bukan sekadar iklan je, dia bagi lagu sekali. Betul. And then dia ada story. Ya, dia ada story. Dia ada punya- macam-macam version. Ah. Tu best juga Iklan Malaysia Astro. punya iklan raya Astro. Okay, naik kan, gaji dia saya dengan ni, Naik tu gaji semua kan. saya mention Astro. Naik gaji saya tau, saya mention Astro. Okay. Iklan Astro betul. Sebab 2 tahun berturut-turut aku pergi launching screening raya untuk Astro. So memang bila dia play on the big screen iklan raya, dia tak adalah macam betul-betul Petronas. Dia tak dapat vibe Petronas tu sangat pun. Betul. Tapi at least dia macam 85% there. Aku rasa dia, Ataupun memang tu konsep dia. konsep. Dia memang Betul. tak nak sampai Petronas pun. Kelebihan Astro kat situ selebriti dia pakai. Betul. Betul. Sebab kalau kita tengok Petronas biasa dia akan ambil yang kita Orang tak biasa. tahu siapa talent tu. Betul. So yang mungkin yang Astro tu dengan cara macam tu, so orang akan lebih nak tengok iklan tu sebab ada Amirul Rahman, ada Nadir, ada Betul. Aku rasa iklan Astro yang aku akan teringat yang versi Wat Doyok dulu. Ingat? Oh yang baju baju itu best. dengan makcik yang macam-macam ada tu kan. Yes, tu kan? betul. Ya, Lama. lama. Throwback Lama betul. lama dia macam-macam ada. Aku suka kalau video yang Astro keluarkan dia ada story. Story dia ada arc story dia. So kita tengok pun macam bestnya. And then of course dia kelakar. Dah kakak. Dia tak ada, belum ada lagi keluar yang sedih-sedih. Mungkin tahun ni dia keluar. Betul? Tahun ni agak-agak banyak video yang lawak ataupun video sedih. Target kita. Dia type lagi yang tak tahulah. Sebab tahun lepas banyak satu sedih tahun aku tu, rasa. tahun lepas banyak ada few yang sedih. Tapi ada satu tahun sebelum tu pun banyak yang kelakar. Ni juga aku Macam rasa tahun Watson, ni. Guardian apa semua Aku kan. rasa tahun ni memang orang ramai tunggu ni. Tak Bulan Bintang Erah. Punya iklan raya. Erah kan last year macam diorang macam all out gila babi kan. I mean all out gila kan time tu. Last year yang Beto dengan Shanas yang dekat kubur tu. Betul. Beto tu. Elrah kan yang tu. Yang anak nombor 2 tapi mak dia abai kata mak dia sayang dia tu. Betul. Tahun ni aku tak sabar nak tunggu Elrah lah sebenarnya. Bulan Bintang tak kot. Itu dah keluar banyak. Bulan Bintang dah banyak habis lah untuk fashion show itu hari. Giveaway lagi. Giveaway dia banyak. Dah banyak-banyak. Masalahnya Bulan Bintang tu dia ada bajet dik. Bajet tu dah habis dah. Bajet Bajet raya dah ada habis. lagi. Dia Ada lagi nak bajet launch raya dia. baju raya dia ni pun dah berapa juta dah tu. Tapi Elrah lah kot aku Elrah tunggu. lah. Saya daripada Astro aku tunggu Elrah lah. Betul. Aku still lagi tunggu TNB. Dengan Petronas lah. Petronas selalu tak menghampakan lah. Betul. Cuma dia akan tengok best tak best je lah. Cuma aku rasa yang kurang sikit masih PKP. Tapi PKP unik dia buat animation. Animation. Dah dia tak pernah buat. Aku rasa dia tak pernah buat animation tu. Time PKP sebab tak boleh nak shoot, dia buat animation. Tu pun menarik juga. Suara yang Nasir tu. Ya betul. Okay, settle. Okay. Kita nak cerita. Kita ada prediction. Komen lah. Video raya Prediction. macam mana korang Prediction apa yang kita akan, korang nak cerita sekarang ke ataupun nak cerita nanti? Kita punya next Borak Popcorn. Kita cerita raya nanti. Dekat nak raya nanti. Kita cerita nak dekat raya nanti Habis. Kalau ni dah konten dah habis dah ni. Konten dah habis dah ni. Kau dah habis dah Sebab tadi aku dah tanya prediction. Cuba kau tengok point aku. Okay, aku dah tengok dah point kau. Aku dah tengok dah. Okay, so aku harap selamat menjalani Ibadah puasa. Harap jangan ada yang lompong-lompong. Banyakkan amalan. Banyak amalan. Nak juga shout out, jemput untuk meramaikan di bubur lambuk kita. Yeah. Rasa bubur lambuk. Betul. Bertempat Yang di Dataran Shah Alam. Dataran Merdeka je. Dataran Merdeka. Finally 2 tahun kita 2 tahun plan mengidam kat situ. Yes. untuk Akhirnya dapat dapat Dataran juga. Merdeka Besar. akhirnya. Dapat. Pada bila? Ingat tak tahu tarikh. Tapi Zee, kita akan bila letak. Zee? Easy bila sih? 20. Minggu Sekejap. 22.
pada 22, insya-Allah 22. Kalau tak korang boleh tengok poster official dia, kita akan tepekkan dekat sini. Di Dataran Merdeka, ambil bubur lambuk secara percuma. Ambil. Betul. Dan jangan terus makan. Dan juga kita ada aktiviti yang akan dijalankan dekat sana. Meriahkan lagi. Macam-macam ada. Nak jumpa kita orang, boleh nak ambil gambar dengan kita orang. Macam famous. Aku dah cakap. Tapi benda tu terstuck dalam hati. So Abang Rabak kau akan ada meet and greet kan tu. Berapa kau pada akademi and greet kat situ. Nanti kita ni lah letak postcard kita. Suruh dia orang beratur, nanti kita tanda tangan je lah. Ya, ada fan meeting jugalah. Adalah sikit fan meeting lah. So kita tak payah nak kacau dodol. Tak payah kacau bubur lah. Asyik tiap tahun kita je. Betul. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang hilang. Nasib baik kita ada. Okay. Bos kau hilang. Alright. Okay. So kita akan jumpa pada next episode. Jangan lupa like dan subscribe dan follow kita di semua media platform social media Idea Aktif. Dan juga kita ada media sosial yang baru, NI Studio. Betul. Promo sekali. Kalau nak tengok konten daripada sisi lain kita orang, boleh tengok ke NI Studio. NI Unofficial. Yang tu hanya di TikTok. Wah, di TikTok sahaja. Itu di TikTok sahaja. Dekat situ bukan sekadar mereka. Ada lagi orang-orang lain yang lebih gila daripada kami. Betul. Yang akan duduk di dalam social media itu. Betul. So minta tolong semua, support. Jumpa lagi the next episode. Rasa kalau ada versi raya, kita akan buatlah versi raya. Betul. Okay. Jumpa lagi. Jumpa lagi the next video. Assalamualaikum. Selamat menyambut bulan Ramadan. Selamat berbuka. Selamat bersahur. Rasalah ketupat. Itu dah raya.